Okay geng, welcome back to my channel Sri Daksi. Okay, kita akan interview orang-orang yang buat persembahan pada hari ini. Halo. Tak cakap lagi. Okay, yang ini daripada Lima Al-Aziz. Jadi apa perasaan after performance? Rasa lega sebab kita ada buat yang terbaik, and happy sebab semua enjoy dengan persembahan kami. Betul. Dan kami harap kami boleh menang lah untuk persembahan pada hari Sila ini. bagi kami Pilih kami. Undi kami Okey, dah tak yang undi. Okay. Baiklah, saya ingin interview daripada kelas 5 Jazari pula. Okey, apa perasaan after performance? Rasa happy lah, rasa gemetar pun ada juga. Jadi rasa boleh menang tak, Fiz? InsyaAllah boleh, kalau ada rezeki. Satisfying tak dengan persembahan sendiri? Oh, satisfying. Okey, bagus. Terima kasih. Soalan dia tentang Tak apa, makan jangan 2X tambah X. Baiklah, sekarang saya akan interview Piki pula. Khas untuk Piki saja. Baiklah, apa perasaan after performance? Saya apalah. Performance lah. Okey lah, alhamdulillah. Latihan buat banyak kali, so boleh lah kita orang buat kan. Terima kasih. Okay. Dengan cerita buat latihan setiap hari. Setiap hari lah. Jadi satisfying tak dengan hasil daripada performance ni? Alhamdulillah, okey dengan hasil yang korang buat semua tu memang terbaik lah bagi korang kan. Puas lah? Rasa boleh menang? Itu tak tahulah, tapi kalau dapat tu rezeki lah orang kata. Okey, faham. Penat dah ni? Penat tak? Tu bagi cap dah ni. Penat. Balik buka. Dah buka dah. Dah buka. Saya dah buka. Sayangnya. Baiklah, sekarang kita akan interview satu-satunya peserta yang duet. Mana pasangan anda? Tengah tidur. Ya Allah, benar sangat puasa. Saya pun puasa. Balik kita buka. Okey. Kita live. Boleh. Jadi apa perasaan after performance? Lagi pula satu-satunya peserta yang duet kan? Jadi apa perasaan? Perasaan saya okey je, semua berjalan lancar. Cuma yang tak hafal lirik tu biasalah kan, kesilapan. Betul. Kita iblis je. Astaghfirullahalazim. Okey. Hi guys, so sekarang ni kita akan tukar kepada segmen seterusnya. So kita ada dua pelajar yang lain kat sini. Kita nak tanyalah kan, Raya pun tinggal beberapa hari lagi kan. So mestilah korang semua akan ada apa tu, kuih raya favourite ataupun kuih raya yang korang nak sangat makan. Apa? Kalau kuih raya, of course konflik madu lah. Konflik madu ni sama lah konflik madu. Sebab konflik madu sekarang ni overrated kan. Siapa je tak suka konflik madu, betul tak? Okay, next question. Kita nak tanya baju raya korang warna apa? Okay, baju raya pertama ke baju raya kedua? Dua-dua lah. Okay, baju raya pertama kelabu. Dan baju raya kedua saya hitam. Saya ada satu je baju raya, colour nude. Okay. So ada tak sedikit ucapan untuk fans-fans ke kan, fans-fans redaksi kat sana ke kan? Ucapan raya lah, ucapan raya. Dan nak raya ni janganlah main merchant yang bukan-bukan. Kan elok-elok jadi ada 10, tiba-tiba tinggal 8. Okay. Yang buat motor tu, exhaust tu elokkan sikit sebelah pejabat exhaust masing-masing. Terima kasih. Okay, sebab dah nak raya ni kan, okay, sama macam ucapan dia tadi, kalau nak main macam tu berpada-pada lah, janganlah sampai korang kena raya kat hospital lah, tu je. Kopi lah. Tak. Okay dah. Okay, so itu saja. Okay, tahun ni korang pakai baju warna apa? Basic lah.
Okay, Pap, you go first and I will Nak spill ke? spill the tea. Okey, kita raya baju warna raya kita warna hijau. Yes, Masuk alam. What about you? We love guest rumah hijau. Kesan rumah hijau ya. So saya hijau tapi emerald green. Saya tak tahu buat apa. Awak pakai hijau apa hari ni? Tahun ni. Memang hijau. Memang hijau. Dia lelaki memang tak boleh tahu warna lain selain hijau. Yes. Kau diam lah. Next question, kita orang nak tanya pasal kuih raya lah. Kuih raya. Wah, Kuih raya kuih yang raya korang bagi suka. saya belum lagi. Belum beli lagi. Belum beli tapi favourite-nya apa? Kuih. Bang? Kuih favourite saya Cadbury Tart. Kalau saya Cadbury rasa dia coklat. tak Cadbury, tidak boykot. Saya Tart Berries. So that's all from us. Thanks semua untuk menginterview review kami. Yeah. Terima kasih. Okay, so sekarang kita ada tangkap lagi mangsa kita orang, lagi 2 orang. So okay, so kita orang kita nak tanya korang punya baju raya, warna baju raya tahun ni warna apa? Warna hijau. Warna nude. Okay, soalan seterusnya, disebabkan raya dah nak dekat ni kan, so nak tanyalah korang punya kuih favourite, kuih yang korang nak sangat makan masa raya tu kuih apa? Fikir. Budak berendam apa juga? Crystal Bread. Okay, basic lah, basic. So sekarang korang ada apa-apa tak? Okay, so korang ada tak apa-apa ucapan sempena raya ni? Apa-apa ucapan? Untuk SMK Bandar Mas ke Selamat Hari Raya. Dan jangan mendiam lah. Macam pun jangan. Terima kasih. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin kepada semua warga SMK Bandar Mas. Tak apalah. Sekali lah. Lepas tu semoga naik raya ni dipermudahkan untuk kita belajar. Okay, terima kasih. Okay, so kita ada lagi pelajar-pelajar yang kita dah dapat tangkap dan memaksa diorang. Okay, so kat sini kita ada Fatimah, manusia punya version. Yang ni kita ada Syifa. Okay, so Fatimah dan Syifa. Okay, kita orang nak tanyalah soalan paling basic sekali. Warna apa korang raya tahun ni? Tahun ni first day warna pink, second day warna olive green. Kalau saya pula raya pertama navy blue, raya kedua putih atau hitam Okay, so nak raya ni yang kita dah boleh makan siang apa semua kan. Apa tu namanya? Kau rasa apa kuih yang korang paling tunggu-tunggu sekali nak makan, yang korang macam kuih favourite gitu? Lebih dari satu boleh ke? Boleh sekali. Tak nanas. Lepas tu apa tu? Komplit madu dengan batang buruk. Yes. Okay. Kalau Syifa pula, Syifa paling minat batang buruk lah. Okay, okay. So korang, okay ni last soalan. Korang ada apa-apa tak? Apa tu pesanan sempena hari raya ni kepada para penonton, warga SMK BM ataupun pelajar-pelajar ke tu semua, ada tak? Okay, first of all, selamat Hari Raya Aidilfitri. Second of all, elok-elok lah. Main macam tu jangan sampai kacau orang lain. Kalau Syifa pula, selamat Hari Raya semua. Jangan main macam sangat, takut karang ada yang terbakar pula. Okay, terima kasih. Itu sahaja pengakhiran bagi hari ini. So saya sebagai interviewer, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Bandar Mas, rakan-rakan, guru-guru dan para penonton. Jaga diri semua. Bye bye.